So yang ni kita tak tahulah Kita try yang ni Kita tengok Jadi tak edit yang ni. Kita tak tahu lagi. Tukar account dulu. Okay, teruskan share kan. Share. Ada apalah dia orang ni. Share guys, share. Okay, kita tengok yang ni boleh pergi tak? Kita tengok yang ni on ke tak on? On ke tak on? Tak ada orang ni takut sangat ni rasa. Kan? Agak ni berjaya lah. Nampak macam berjaya ni. Okay, cantik. Teruskan share. Berkocak-kocak. Nampak macam ikon berkocak-kocak ni lain kali lah kan. Ikon berkocak-kocak guys. Aduh. Apalah. Ketakutan bagi pihak mereka. Tak apalah. Mereka takut tak apalah. Kan? Walaupun koyak. Memang koyak. Dia orang koyak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, teruskan share. Sebarkan sebanyak mungkin. Dalam semua tempat. Semua platform. Okey. Tunggu. Kat mana jati diri kita ni guys? Kat mana jati diri kita orang Melayu ni? Kita orang Melayu ni kena ada jati diri tau. Cuma saya tengok dalam masa beberapa minggu ni, saya tengok ada orang Melayu yang hilang jati diri. Ini berkenaan dengan kenyataan Profesor Solehah bahawa orang Rom ni belajar buat kapal daripada kita. Okeylah. Tak apa. Saya nak simpan dulu berkenaan dengan orang Melayu ni. Nanti saya akan kongsikan. Cuma saya nak buat teguran terbuka lah kepada bangsa-bangsa lain. Ini bukan kenyataan yang bersifat perkauman, tetapi saya nak bagi teguran kepada bangsa-bangsa lain. Ini tentang orang Melayu. Apa yang dibincangkan ini tentang ketamadunan orang Melayu. Kapal yang mana orang Melayu ini, orang Rom belajar daripada orang Melayu. Cerita tentang tanah Melayu. Cerita tentang bangsa Melayu. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain, tak payahlah masuk campur. Kenapa cerita pasal orang Melayu, bangsa lain jadi berminat pula nak masuk campur? Sebab bila saya tengok komen-komen ni, saya yakin korang tengok. Bangsa-bangsa lain pula lebih sudu daripada kuah. Bangsa-bangsa lain pula petikaikan itu, petikaikan ini. Ini kan cerita tentang orang Melayu. Ini kan cerita tentang bangsa Melayu. Sepatutnya biarlah kami orang Melayu yang bercakap. Biarlah orang Melayu yang berdebat dan sebagainya. Bangsa-bangsa lain tak payah masuk campur. Sebab ini tak melibatkan bangsa anda. Tak melibatkan keturunan anda. Tak ada. Cerita dia tentang orang Melayu. Bangsa Melayu, tanah Melayu. Jadi, saya minta kepada bangsa-bangsa lain. Tak payah masuk campur. Tak payah. Kan? Korang tak payah komen. Kau tengok tu lah. Lagi satu. Kadang-kadang kita ni kena muhasabah diri. Muhasabah diri. Apa muhasabah diri? Bermakna kalau dah jadi rakyat Malaysia ni mesti tahulah bahasa Melayu kan. Jadi bahasa Melayu ni dia ada istilah dia panggil muhasabah diri. Sedar diri. Jadi kepada bangsa-bangsa lain, kita cuba muhasabah diri, kita sedar diri. Sebab ni kan tanah Melayu. Kalau kita ni dah jadi warga negara, bermakna kita tahu ini asalnya tanah Melayu. Bermakna kemerdekaan 1957, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Belum Malaysia lagi Malaysia 1963. Kemerdekaan ini Persekutuan Tanah Melayu. Yang mana dekat British tu pun, dia tulis Tanah Melayu. Malay State. So, cerita dia tentang orang Melayu. Jadi, kita sebagai bangsa-bangsa lain ini, kita muhasabah diri, kita duduk diam-diam je. Tak payah nak petikaikan itu, petikaikan ini. Sebab tak melibatkan dengan bangsa korang pun. Dia tentang orang Melayu.
Jadi, saya haraplah bangsa-bangsa lain muhasabah diri, jangan lebih sudu daripada kuah. Sebab apa? Sebab kita tak nak keharmonian negara ini jadi masalah. Kita tak nak kita ni berbalah, bergaduh, berpecah belah. Seperti mana yang Anwar nak kan tu. Kita tak nak. Kita tak nak berbalah dengan bangsa lain. Sebab bangsa lain tak akan menang kalau berbalah dengan orang Melayu. Sebab orang Melayu dah buktikan dah. Kita ni ramai. Bangsa teras. 70%. Jadi kita pun tak nak bergaduh dengan bangsa lain. Lagi satu, orang Melayu ni pula, dia ni orang yang, ialah orang yang baik. Takkanlah bangsa-bangsa lain tak boleh nak berfikir. Punyalah baik orang Melayu ni. Bak kata macam Tun Sambatan dulu, macam mana orang Melayu punya bermurah hati. So, kita duduk kat sini, kita muhasabah diri, bila isu melibatkan orang Melayu, bangsa lain jangan masuk campur. Bangsa lain duduk diam-diam je. Sebab bimbang apa? Bimbang nanti, kalau ada budak-budak nanti, orang Melayu nanti, dia keluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Nanti koyak. So, bila koyak, buat report. Jadi, bila buat report, polis ambil tindakan pada orang Melayu. Ini yang berlaku. Selama ni pun, kalau kena pun orang Melayu. Sikit-sikit kena pun orang Melayu. Sedangkan orang Melayu bercakap pasal orang Melayu, pun orang Melayu kena juga. Jadi, please, kepada bangsa-bangsa lain, tak payah engage. Ini bukan amaran, ini teguran. Sebab, cerita dia gini je guys. Contoh, sebagai contoh lah. Saya tengok komen-komen. Cerita pasal orang Melayu, dia kata dia boleh terbang. Profesor Solihah bagi tahu orang Melayu boleh terbang. Saya tengok bangsa-bangsa lain ni bukan main lagi komen. Lah orang Melayu yang mangkak ni, pengkhianat ni satu hal lah. Tetapi orang Melayu, orang bangsa lain yang komen ini, macam-macam dia komen ni. Sedangkan apa yang Profesor Solihah cakap tu, bukanlah istilah terbang macam Superman pakai spender kat luar. Tetapi realitinya, kalau kita duduk dekat tanah Melayu ni, kita tengok, kita tak buat filem-filem terbang ni. Ada ke? Ada ke? Ada ke saya tanya ni? Kita tak buat filem-filem terbang ni. Tapi kalau kita tengok cerita China ni, China lah. Terbang sana, terbang sini. Betul tak? Superman sana, Superman sini. Itu clear tu. Kan? Kalau kita tengok cerita Tamil, tengok lompat sana, lompat sini, terbang sana. Kan? Satu orang boleh terbalik. Macam-macam lah kita tengok lah. Tak masuk di akal. Tak masuk di akal ni. Kalau tengok cerita Cina tak masuk di akal, cerita Tamil pun tak masuk di akal. Tapi tak ada orang Melayu nak kecoh pun. Tak ada. Kalau orang Melayu ni cerita istilah terbang ni, kalau kepada bangsa-bangsa lain nak tengok, cerita silat lah. Silat. Itu pun bukanlah terbang macam Superman. Itu persilatan. Ilmu tu. Bukanlah istilah macam Superman. Bukan macam cerita kungfu terbang, punyalah jauh apa semua. Ataupun cerita Tamil. Tak ada. Jadi, saya harap kepada bangsa-bangsa lain ini, muhasabah diri. Ini cerita berkenaan dengan tanah Melayu. Sepatutnya, bangsa-bangsa lain ni patut proud. Patut bangga bila seorang profesor ni, Profesor Solihah ni, orang Melayu, bercakap tentang kehebatan tanah Melayu. Sepatutnya bangsa-bangsa lain patut rasa bangga. Sebab, mereka dah jadi warga negara, mereka dah duduk sini. So, kalau mereka tak bangga dengan tanah Melayu ni, nak bangga dengan siapa? Takkan nak bangga dengan tempat masing-masing. Sebab tempat masing-masing pun tak ada kehebatan macam orang Melayu. Sepatutnya kita muhasabah diri. Kita sedar bertuahnya duduk dekat tanah Melayu. Sebab, sebagai contoh lah, orang Melayu tak ada merempat kat tempat lain. Tak ada. Betul tak? Tak ada. Jadi sepatutnya kat situ pun sebagai bangsa-bangsa lain yang duduk dalam negara ni, patut proud. Patut bangga sebab engkau sekarang ni duduk dekat tanah Melayu. Jadi bila cerita kehebatan orang Melayu ni, kehebatan tanah Melayu ni, engkau sepatutnya ada kebanggaan tu. Wih, aku duduk kat sini sekarang ni, duduk dengan orang Melayu ni. Satu ketamadunan yang hebat. Satu ketamadunan yang gah, yang besar. Itu yang sepatutnya. Tapi, jadi saya harap kepada bangsa-bangsa lain, please lah. Please, ini tentang orang Melayu. Kehebatan orang Melayu. Sebab bangsa Melayu ni memang bangsa yang hebat. Bangsa yang cukup hebat. Sebab kalau bangsa Melayu ni tak cukup hebat, tak adalah ramai orang datang kat tanah Melayu ni. Kalau bangsa Melayu tak hebat, tak adalah daripada seluruh pusuk datang duduk dekat tanah Melayu ni. Tak nak balik. Tak nak balik. Tanya dengan Rohingya, tak nak balik. Bangladesh tak nak balik. Mereka tak nak balik.
Sebab apa? Hebatnya orang Melayu ni. Itu baru cerita pasal adab ni. Adab itu tak cerita benda-benda lain lagi. Hebatnya tanah Melayu ni. Dan orang Melayu ni satu-satunya negara ni yang mana agama di Islam yang harmonikan dengan semua. Bermana agama lain tak ada masalah. Kau nak beribadat, kau orang buatlah. Tak ada. Tempat susah. Tempat lain susah. Kita ni orang Melayu ni punyalah berlembut, pijak semut tak mati tau. Itu kehebatan orang Melayu lah. Tapi kalau kat tempat lain belum tentu lagi. Belum. So, please. Jadi, kepada orang Melayu pula. Kepada orang Melayu. Anak-anak Melayu. Proud lah. Ada jati diri lah. Hari ni kita dituntut untuk bersatu. Kita semua dituntut untuk bersatu ni. Orang Melayu dituntut untuk bersatu. Bila datang cerita tentang ketamadunan, kehebatan orang Melayu, kita patut banggalah. Kita patut proud. Proud. Sebab yang cerita ni bukan Harun, Wan Hadi. Ini bukan Anwar Ibrahim, Mak Ketimbang. Bukan. Yang cerita ni Profesor Soleha. Bidang dia. Ilmu dia. Dan dia bagi rujukan. Bukan saja kita. No, negara luar pun bagi rujukan ketamadunan. Sepatutnya kita ni sebagai orang Melayu ni, kita kena proud. Cuma dekat sinilah pentingnya akal untuk berfikir. Bukanlah bangsa lain hina orang Melayu. Bila Profesor Soleh cakap, engkau pun sama hina. Bila Profesor Soleh cakap, orang Melayu boleh terbang, engkau pun hina juga. Sedangkan kau tak boleh berfikir. Dan tentulah kita orang Melayu ni ada ilmu persilatan. Ilmu lah, hikmah. Ini mana kita tahu. Patut kita proud, kita bangga. Saya nak seru kepada anak-anak Melayu. Hari ni, kita kena proud dengan bangsa kita. Bukan kita menghina lagi bangsa kita ni. Kita patut bangga. Tu, yang jumpa dekat Melaka tu. Rangka kapal tu. Tak tahulah 1,000 tahun ke, 900 tahun ke. Itu bukti sejarah tu. Yang ada tu. Tu, Sungai Batu tu. 2 juta gelau tu. Itu ketamadunan Melayu lah. Janganlah kita ni bila tengok orang lain, bangsa lain pelekeh, kita pun sama-sama nak pelekeh juga. Apa hal? Kat mana jati diri kita ni? Kat mana kebanggaan kita sebagai orang Melayu ni? Engkau tak bangga ke? Engkau tak bangga ke? Oh, ini cerita kartun. Cerita kartun kepala otak kau. Cerita Tamil kau tengok, kau percaya. Cerita Cina Kungfu kau percaya. Cerita ketamadunan orang Melayu, kau tak percaya. Jangan jadi pengkhianat kepada agama kau, bangsa kau, negara kau. Orang Melayu kena ada jati diri. Kuat. Kita kena kuat. Hari ni semua, guys, kepada orang Melayu. Why now? Kenapa sekarang, 2025 ni, kenapa sekarang terbuka satu? Tak nak berfikir ke? Kita tak nak fikir ke orang Melayu? Satu-satu terbuka ni. Satu-satu keluar. Menunjukkan kehebatan ketamadunan orang Melayu. Tak nak berfikir ke? Kita tak nampak ke? Jadi please, kepada orang Melayu, banggalah dengan diri kita ni sebagai orang Melayu. Tak kisahlah Melayu Kelantan ke Kedah ke, Melayu belah Johor ke, Negeri Sembilan, Perak, Pahang ke. Tak kisah. Yang penting bangga kita ni sebagai orang Melayu. Ketamadunan Melayu yang hebat. Ini belum rungkai habis lagi. Belum rungkai habis lagi. Negara lain duk berebut-rebut nak ratah tanah Melayu ni. Sampai Anwar gadai kedaulatan negara ni. Tak boleh nak fikir ke? Tak boleh nak berfikir ke dengan akal tu, kenapa mereka nak sangat tanah Melayu tu? Jadi orang Melayu hari ni kena ada jati diri. Kepada mak ayah yang tengok ni, sampaikan kepada anak-anak, jati diri kita sebagai orang Melayu. Proud. Kena bangga. Bukan suruh percaya apa yang saya cakap. Bukan. Tu, Profesor Soleha tu. Dia cakap kerana fakta, data dan semua evidence yang cukup. Dengan semua penjelasan untuk kita berfikir. Tak setuju, tak apa. Tapi fikirlah. Cari jawapan tu. So please. Orang duk nak ratah-ratah negara kita. Orang duk nak ambil negara kita. Contoh macam hari ni lah. Teresa Kok DAP. Ahli Parlimen Seputir DAP Teresa Kok keluar kenyataan. Supaya Langkawi ni, Pulau Langkawi ni,
kerajaan pusat ambil. Kenapa dia sibuk-sibuk? Kenapa dia sibuk-sibuk? Fikirlah, anak Melayu, fikirlah. Kenapa Teresa Kok, DAP, dia pula sibuk-sibuk supaya Kedah ini, Permata Negeri Kedah, diambil oleh kerajaan pusat. Engkau tak boleh fikir ke? Ini tanah Melayu, negeri kita, negara kita, tanah tumpahnya darah nenek moyang kita, berhempas pulas mempertahankan tanah air, tiba-tiba DAP suruh supaya Langkawi diserahkan kepada kerajaan pusat. Tak boleh brain ke? Apa musibat pula DAP pula nak lebih-lebih? Apa musibat pula DAP pula nak sibuk-sibuk? Tak boleh fikir ke? Orang nak ambil dah negara ni. Orang nak ambil dah tanah air ni. Tak nampak lagi. Ini sebab kenapa kita hari ni, orang Melayu kena bersatu. Kita tak nak jadi macam Pulau Pinang. Kita tak nak terlepas macam Singapura. Kita tak nak terlepas 4 wilayah selatan Thai tu. So kalau kita tak proud dengan bangsa kita, kita tak sama-sama bersatu, selamatkan negara ni, nak agakkan siapa? Nak agakkan siapa? Mereka takkan pertahankan tanah air ni. Ada sebilangan mereka lah. Ada. Sebilangan tu ada. Tapi kita tuan tanah ni. Tanah nenek moyang kita ni. Tanah airku. Sibuk DAP dengan Langkawi. Saya tak tahulah korang dah tengok belum kenyataan daripada Teresa Kok. But Sanusi jawab steady. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah jawab steady. Itu padu. Saya nak bagi korang dengar kenyataan daripada Sanusi ni supaya korang berfikirlah. Dia kena berfikir ni kan. Kalau kita tak berfikir, kita jadi macam kambing lah. Kita bukan kambing. Kambing ke? Kita kambing ke? Tak. Kita bukan kambing. Jadi saya nak bagi korang dengar. Kau pergi walkabout. Ada pengurusi memandangkan Langkawi adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Dasar-dasar konservatif PAS memang menjejaskan kedatangan pelancong asing. Yang ramai pelancong asing, mungkin mereka yang ingin bercuti di pulau, mereka akan pilih pulau-pulau di negara Thai dan bukannya Langkawi. Jadi saya rasa mungkin tibalah masanya bagi kerajaan persekutuan untuk ambil alih Pulau Langkawi, dijadikan sebagai wilayah persekutuan ataupun federal territory dan zon antarabangsa di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, supaya kerajaan persekutuan boleh membangunkan pelancongan Pulau Langkawi dengan seriusnya. Saya memang rasa aneh. Satu pulau yang begitu indah dan cantik, tapi kerajaan PAS di bawah Kedah ni gagal membangunkannya, dan mereka kata nak ambil alih Pulau Pinang. Yang satu pulau kecil seperti Langkawi juga mereka gagal nak bangunkan. Macam manakah mereka berani berkata nak ambil alih Pulau Pinang? Saya berharap kerajaan pusat akan mengambil cadangan ini dan mengaturkan strategi untuk ambil alih Pulau Langkawi dan membangunnya sebagai salah satu destinasi pelancongan untuk menarik lebih pelancong asing dan membangunkan Langkawi lagi. Langkawi pun tak hati nak urus. Jadi pulau perempuan tu ada hati nak ambil Pulau Pinang. Oh, DAP cakap, tak tahu nama apa perempuan. Saya kata, satu ketika dulu, dibina naratif Langkawi ni teruk, tak ada orang, tak terurus apa semua. Sebab ada agenda untuk mengambil pulau tu sebagai wilayah persekutuan. Ada walaupun tidak tertulis. Tapi cara nak buat tu, burukkan pulau tu, gagalkan kita, gambarkan kita tak mampu urus. Maka persekutuan lah ambil. Agensi persekutuan dah ada di situ, lah dah. Maka diserahkan kepada persekutuan. Itu jalan dia nak pergi. Tapi langkah mayat kita dulu lah kalau nak pergi tangan tu. Hampa ambil dah, kami nak ambil balik, tak apa dah. Nak ambil hampa, minta maaf lah. Orang Melayu masih nak berpecah lagi? Masih lagi tak bangga dengan jati diri sebagai orang Melayu? Tak nak contoh macam Sanusi ni, hero Malaya ni. Pertahankan setiap inci tanah milik Kedah. Habis kita ni, tak kisahlah kau negeri mana sekalipun, kau tak nak pertahankan ke tanah tumpah air dagang kau ni?
Apa yang Tresakok cakap tu? Dia cakap dalam parlimen. Ialah 3A. Dia cakap dalam parlimen. Kebal daripada undang-undang. Tapi kenyataan dia ni, ini niat dia. Niat mereka. Sebab apa? Sebab tercabar dengan tindakan Kedah, tindakan Sanusi nak ambil Pulau Pinang. Sebenarnya bukan nak ambil Pulau Pinang. Ini masalah dia. Ini yang dispin oleh DAP. Ini yang spin oleh DAP. Saya dah ulas tempoh hari. Ini bukan nak halau orang Pulau Pinang. Tak ada. Sanusi tak cakap pun nak halau orang Pulau Pinang. Tak ada. Tapi DAP mainkan. Menakut-nakutkan orang Cina di Pulau Pinang. Kedah nak ambil, nak halau. Tak ada. Tak ada. Kedah tuntut hak Kedah. Hak yang mana? Bayaran tu, pajakan tu. Itu yang dituntut. Bukan nak halau, tak ada. Tapi inilah DAP chauvinis ni. Punyalah jahat ni DAP ni. Punyalah betul-betul memang patut diharamkan parti DAP. Sanusi bagi tahu, Kedah sekarang ni, nak ambil ni, ambil apa? Ambil pajakan. Engkau pajak, kan British pajak, bayarlah. Bayarlah, itu je. Tapi tengok macam mana DAP mainkan. Dia spark main isu perkauman, bangkitkan sentimen, ambil Langkawi. Guys, mereka boleh dapat. Mereka boleh dapat. Kalau kita berpecah. Kalau kita masih berpecah belah. Kalau kita masih tak bersatu. Cuma saya nak ingatkan Tresakok, sebab hari ni dia buat satu kenyataan juga. Kenyataan yang dibuat oleh Tresakok. Selain daripada kenyataan ni, dia bagi tahu kenapa nak ambil Langkawi. Kerana apa? Kerana dia bengang dengan kenyataan Sanusi nak ambil Pulau Pinang. Kenapa? Dia kata, Langkawi yang kecil pun gagal majukan. Berani mereka nak ambil Pulau Pinang. Saya nak bagi tahu kepada DAP, kepada Melayu-Melayu liberal, kepada chauvinis haram jadah ni semua. Ini tanah Melayu tau. Ini tanah Melayu. Bila British jajah, British buat dasar pecah dan perintah. Dasar pecah dan perintah. Cina di bandar. India di estate. Orang Melayu di kampung. Ini dasar yang British buat. Oleh kerana itulah jurang ekonomi jauh antara Cina, Melayu dan India. Di tanah Melayu ni. Bila British ambil Pulau Pinang, dia buat port. Semuanya disalurkan di sana. Samalah macam Singapura. Bukan pasal korang Melayu tak majukan negeri. Kita lebih maju daripada korang semua, bangsa-bangsa korang semua. Sebab tu orang Melayu tak pergi merempat kat tempat lain. Kepada DAP. Tapi ikut kepada orang Melayu lah. Ikut kepada kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan orang Melayu. So, bila DAP cakap macam itu, Langkawi tak majukan, Pening yang dah maju ni nak ambil. Itu British yang buat dasar pecah dan perintah. Itu sebab jurang jauh. Itu sebab sehingga tertetusnya 13 Mei 69. Sebab ketidakpuashatian orang Melayu. Kenapa? Lepas mereka jurang masih jauh. Itu sebab Tun Razak buat dasar ekonomi baru. Itu sebab Tun Mahathir perkasakan lagi. Supaya merapatkan jurang antara Cina, Melayu dan India. Termasuklah orang India. Ini. Tapi ini asal ni tanah Melayu. Tak payah sibuk-sibuk. But ini kenyataan DAP ni betul-betul kurang ajar. Cuma dia cakap dalam parlimen. Ini 3A, lebih daripada 3A. But dia ada kekebalan lah. Cuma ini satu peringatan kepada kita orang Melayu lah. Takkanlah sampai dah macam gini, kita masih nak berpecah belah. Takkanlah dah macam gini, kita masih nak bergaduh lagi ni. Takkan tak nampak lagi. DAP cakap terang-terang ni. Jadi kepada rakyat Malaysia, orang Pening khususnya, bukan nak ambil Pening tu, bukan. Bayar. Dan kenyataan ini dikeluarkan oleh Sultan Kedah. Sultan Kedah yang titah. Sanusi ni menteri besar je. Sultan Kedah yang titah.
Bukan suka-suka buat kenyataan ni. Dan memang ada bukti pun, bayar kepada Kedah. Ada bukti 2018, bayar Lim Guat Eng waktu tu Menteri Keuangan. Kerajaan Pulau Pinang bayar kepada Kedah 10 juta. So kalau bukan Kedah punya, hampir bayar pasal apa? Jadi saya harap dalam isu ni, saya harap dalam isu ni, kita jangan wujudkan ketegangan kaum. No. Ini bukan isu kaum. Ini bukan isu kaum. Ini isu chauvinis DAP ni. Bukan isu kaum Melayu Cina. No. Ini isu chauvinis DAP. Ni, DAP ni. Keparat ni. Jadi sebab itulah, kita macam mana pun kita kena berlapang dada dalam kes ni. Kita serahkan kepada mahkamah lah. Sebab Sanusi pun kata lawan di mahkamah. Ketua Menteri Pulau Pinang pun kata lawan di mahkamah. Bermakna kita hormatlah. Masing-masing kena hormatlah. Dan DAP kena hormatlah hak Kedah. Takkan DAP tak reti bahasa. Takkanlah ahli parlimen DAP tak reti bahasa, tak reti nak menghormati hak negeri Kedah. Dan kita sebagai rakyat pula, jangan masuk dalam perangkap ini. Yang ini kena berhati-hati. Ingat, ini kena berhati-hati. Jangan masuk dalam perangkap. Sebab, ini boleh jadi perangkap yang besar lah, melibatkan kaum. Bukan. Ini bukan isu kaum. Ini isu tentang chauvinis DAP ni yang korang ajar ni. So please, sampaikan kepada lain, jangan masuk dalam perangkap. Uish, share 11,000 share. View 3,900. Teruk shadow ni. Kau dia shadow, betul-betul dia tak bagi se-live kan. Tak apalah. Dia tak bagi pun tak apalah. Cuma saya nak ingatkan lah. Kadang-kadang yalah, kita boleh berbeza pendapat dari segi parti politik, ideologi kan. Cuma kadang-kadang seralatlah dengan bangsa-bangsa lain ni. Kan? Sepatutnya proud lah. Proud lahir di tanah Melayu, duduk dekat sini. Patut bangga lah. Sepatutnya lah. Ini saya punya pendapat lah. Sepatutnya. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Kan? Patut dah duduk dekat sini, kena asimilasi lah. Asimilasi. Jadi mungkin lah, saya nampak ini faktor penting lah. Faktor penting kepada kita semua ke arah reset. By hook or crook, kita kena reset lah. Kita kena stopkan benda-benda nonsen ni. Kata sampai bila pun tak habis. Sampai bila pun akan ada pihak yang main isu kaum, laga-lagakan kita antara orang Melayu, Cina dengan India. Jadi, jalan terbaik adalah apa yang seperti mana Tun Mahathir sampaikan dulu. Asimilasi. Apa dia itu asimilasi? Bermakna duduk dekat sini, jadi orang Melayu. Mengamalkan cara hidup Melayu. Tak apalah, agama masing-masing lah. Kan? Surah Al-Kafirun dah jelas kan? Bagi kau agama kau, bagi aku agama aku. Tak apalah. Tetapi, cara hidup, bertutur, sekolah, semua dalam bahasa Melayu. Itu cara yang terbaik lah. Asimilasi yang Tun Mahathir sampaikan. Sekolah wawasan. Sebab kita dah tak ada masa dah. Kalau kita masih duduk bermain isu kaum, sampai bila pun takkan maju negara ni. Takkan maju. Dan inilah. Kan? Bila ada satu pihak yang besar kepala pula. Sedangkan dia pun tahu ni. Ini tanah Melayu ni. Jadi kita tak nak perkara tu berulang di masa anak cucu cicit kita besok. So, kita last defend. Orang Melayu yang dengar live saya ni, kita generasi yang terakhir nak menyelamatkan negara ni. Nak menyelamatkan keadaan ini. Kita majoriti, kita bangsa teras. Orang Melayu di tanah Melayu ni. So kalau kita berpecah, kita tak bersatu, kita tak selamatkan tanah Melayu ni, anak, cucu, cicit kita akan mendapat kesan ni. Kita tak nak episod 13 Mei berulang, kita tak nak bergaduh huru-hara, kita tak nak. Semua tu kita tak nak. Kita nak pastikan tanah Melayu ni terjaga aman dan makmur. Dan semua yang duduk di tanah Melayu ini, mestilah dia ni berbahasa Melayu. Mengamalkan cara hidup Melayu. Asimilasi. Itu baru nama dia orang Melayu. Seperti mana orang berlaku dulu. Kenapa dulu boleh buat? Kenapa Baba dan Nyonya boleh buat? Betul? Kenapa Baba dan Nyonya boleh buat? Kenapa orang Arab boleh buat? Kenapa waktu dulu orang India datang boleh buat? Kenapa sekarang tak boleh? Jadi, benda ni kena dimulakan oleh orang Melayu tu sendiri. Okey. Clear tak? Banyak, 11,000 lah.
Tapi guys, hari ni, Teresa Kok dalam parlimen bagi tahu tentang Langkawi ni kerajaan pusat ambil. Tak ada seko pun ahli parlimen UMNO, tak ada seko pun ahli parlimen UMNO bangkit bantah kenyataan Teresa Kok. Tak ada seko pun. Itulah UMNO hari ni, pengkhianat kepada orang Melayu, pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa. Tak ada. Sebab apa? Sebab bersekutu dengan DAP. AMDA. Mereka tahu agenda DAP. Mereka tahu rancangan DAP ni. Tetapi semua tutup mulut, kunci. Sebab arahan daripada Presiden Parti dan mereka masing-masing memikirkan kepentingan peribadi ni. Diri masing-masing. So apa saja DAP minta, apa saja DAP buat, mereka akan sokong. Mereka akan ikut. Mereka tutup mulut. Tak berani nak melawan. Orang Melayu masih tak nampak. Ahli UMNO masih tak nampak. Ahli UMNO masih tak nampak lagi UMNO ni pengkhianat ke? Kau orang tak nampak ke? UMNO pengkhianat orang Melayu. Tun Mahathir buat kenyataan berkenaan dengan UMNO ni. 2 kali Tun Mahathir buat. Saya tak payah bacakanlah kenyataan Tun ni dulu. Nanti saya bacakan. But Tun Mahathir tegur, wahai ahli UMNO. 2 kali. 2 kali Tun buat kenyataan berkenaan dengan UMNO. Wahai ahli UMNO. Yang mana Tun Mahathir bagi tahu. Wahai ahli UMNO, kamu sudah khianati perjuangan ibu bapa dan datuk nenek kamu untuk kemerdekaan tanah Melayu. Hari ini kamu sokong tindakan menghapuskan kemerdekaan yang mereka perjuangkan dahulu apabila mempersetujui perjanjian meletak negara tercinta di bawah kuasa Amerika Syarikat. Kamu utamakan kepentingan diri kamu dan gadai tanah air. Anak cucu kamu akan kutuk perbuatan kamu. Tak perlu kamu pertahan perjanjian ini selain daripada bersetuju membeli hampir 1 trilion ringgit barangan Amerika. Kamu bersetuju menyokong dasar dan tindakan Amerika. Kamu juga bersetuju merujuk kepada Amerika Syarikat segala tindakan dan dasar hubungan Malaysia dengan negara lain supaya tidak bertentangan dengan dasar dan tindakan Amerika Syarikat. Keberanian Malaysia sudah tidak ada lagi. Segala-galanya ditentu oleh Amerika Syarikat. UMNO sudah jadi pengkhianat kepada bangsa Melayu. UMNO tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Bagi ahli dan wakil rakyat UMNO, perjuangan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Pengkhianatan kamu akan tercatat dalam sejarah negara. Dr. Mahathir. Saya tanya dengan korang. UMNO bukan pengkhianat kepada bangsa, kepada agama, kepada negara ke? DAP dalam parlimen hari ni, UMNO tak bercakap. Ni, Anwar Ibrahim gadai kedaulatan negara. UMNO bersekongkol dalam tu. Sama-sama dalam tu. Sama-sama dalam kabinet. Sama-sama bersetuju. Bukan khianat ke tu? Jadi, member pun adalah dia buat statement. Dia buat kenyataan. Balas kenyataan Tun Mahathir. Dia balas kenyataan Tun Mahathir. Ni member daripada UMNO dululah. Saya tak sebut nama lah. Tapi dia ni budak Pulau Pinang lah. Yang mana dia pun menentang juga. Tak setuju juga bahawa tuntutan yang dibuat oleh Kedah tentang Penang kena bayar pampasan. Saya tak tahulah kat mana mereka ni berfikir, kat mana benak mereka. Jadi, dia cakap apa? Tuan cakap, UMNO ni pengkhianat kepada bangsa, agama dan negara. Pengkhianat, pengkhianat. Dia jawab apa? Betul lah. Tun pernah beritahu Melayu mudah lupa. Kerana Tun terlupa bahawa Tun yang khianati UMNO. Tubuh bersatu, kerjasama PH, jatuhkan UMNO 2018. Ini mentaliti budak-budak UMNO. Ini mentaliti budak-budak UMNO yang bodoh. Korang budak-budak UMNO ni, yang sokong UMNO hari ni, yang masih bersekongkol ni, korang bodoh. Sebab apa? Korang tak tahu perjuangan UMNO tu apa. Kau kan tak ada roh perjuangan tu. Kau hari ni pergi meniaga je, cari duit je, cari projek. Lepas tu gay boy. Saya jawab dekat dia. Tun tak pernah khianat UMNO.
Engkau tak faham asas penubuhan UMNO tu. Kalau tak faham, pergi baca sejarah balik lah. Benda basic pun ahli UMNO tak boleh nak fikir. Itu sebab sanggup jadi pengkhianat kepada bangsa, agama dan negara. Dan dia jawab, Tun marah Najib sebab anak dia kalah pemilihan Vice President. Tubuh parti PBBM dan kerjasama PHDAP jatuhkan UMNO. Dia sendiri mengaku dalam keluar sekejap DAP untuk jatuhkan UMNO. Siapa yang khianat perjuangan UMNO? Inilah mentaliti budak-budak UMNO hari ni. Bila Tun Mahathir bagi tahu UMNO pengkhianat bangsa, agama dan negara, mereka pusing Tun Mahathir pengkhianat Melayu. Kepada budak-budak UMNO sekalian. Termasuk Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Engkau ni, korang ni semua pengkhianat. Tun Mahathir bagi tahu UMNO pengkhianat bangsa, agama dan negara. Korang tak payah kona Tun Mahathir pengkhianat UMNO. Korang hari ni duduk dalam UMNO tu, parti tu Tun Mahathir yang buat. Mangkuk Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Engkau ni betul-betul penjilat, tak? Dulu, ni saya bagi tahu dengan semua ni. Kau sampaikan kat Dr. Akmal. Dulu, waktu PRN Melaka, engkau jilat Rauf. Semata-mata nak jadi calon. Sampai kau merajuk dengan Rauf. Dapat jadi calon, menang, okey. Lantik pula Esko Kerajaan Negeri, ya. Sekarang ni, engkau nak apa? Engkau nak jadi ahli parlimen. Engkau bodek supaya engkau dipilih jadi ahli parlimen. Bertanding PRU16 ni. Supaya boleh jadi menteri. Akmal Saleh. Engkau Dr. Akmal nampak macam pandai tapi beruk mak ye. Engkau hari ni doktor ni pun tu jasa Tun Mahathir Mohamad, tak? Jasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi hari ni kalau nak jadi penjilat, biarlah berotak Dr. Akmal. Engkau dengan budak-budak pemuda UMNO kau. Korang ni waktu Tun Mahathir memperjuangkan agenda dasar ekonomi baru ni, engkau orang belum lahir ataupun kau baru lahir ataupun kau orang baru pandai main sabun. Bila engkau cakap Tun Mahathir ni khianat UMNO, pergi mampus dengan UMNO tu. Pergi mampus dengan UMNO tu. UMNO tu parti. Engkau patut tahu sejarah UMNO tu. UMNO tu pertubuhan orang Melayu. Bawa agenda perjuangan bangsa, agama dan negara. Bukan pasal parti. UMNO bukan macam parti PKR. Kena faham bahasa. UMNO bukan macam parti Amanah. UMNO pun tak sama macam Parti Bersatu. UMNO tu satu gagasan orang Melayu. Semua duduk dalam tu. Termasuk waktu tu ahli PAS. Sebelum ada PAS, semua dekat situ. Agenda dia untuk agama, bangsa dan negara. Itu yang Tun Mahathir masukkan. Khianat. Kepada Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Kepada budak-budak Ketua Pemuda UMNO bahagian. Esko Pemuda UMNO Malaysia. Semualah pemuda UMNO yang ada ni, mangkuk-mangkuk ni. Engkau pergi dekat Melaka, suruh Dr. Akmal bawa. Pergi masuk Museum UMNO dekat Melaka. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi bangsat. Jangan jadi pengkhianat. Ni aku bagi tahu kat orang ni. Kau suruh Dr. Akmal engkau tu Ketua Pemuda UMNO bawa pergi Museum UMNO dekat Melaka tu. Pergi baca sejarah UMNO tu. Hari ni bila Tun Mahathir cakap, kau cakap Tun Mahathir pengkhianat UMNO. Pergi mampuslah dengan UMNO tu. Parti tu alat. Wadah perjuangan tu apa? Sebab tu hari ni kau orang sanggup bersekongkol dengan DAP. Hari ni walau dah gadai kedaulatan negara, kau sanggup bersekongkol. Sebab apa? Sebab diri kau. Kau tak fikir dah pasal bangsa ni. Kau tak fikir pasal negara dah. Termasuk semua ahli parlimen UMNO 26 orang ni. Kau orang semua pengkhianat. Hari ni yang jadi macam gini sebab kau orang lah. Sebab UMNO lah. Engkau lah pengkhianat orang Melayu. Engkau lah pengkhianat kepada agama. Engkau lah pengkhianat pada negara. Aku cabar mana-mana ahli parlimen. Sanggah kenyataan Tun Mahathir. Sanggah lah. Engkau jangan suruh Dr. Akmal yang baru pandai main sabun. Engkau jangan suruh pemuda UMNO ni yang tengah menjilat nak jadi calon PRU16. Pengkhianat. Sejarah UMNO pun tak tahu. Apa lagi nak memperjuangkan orang Melayu? Tun Mahathir kau nak kata dia pengkhianat. Ni, pemuda UMNO ni, Dr. Akmal Saleh. Ni, subsidi kena tarik. Kau cakap apa? Mana suara UMNO? Subsidi ditarik.
Mana? Korang sama, korang sokong. Cukai dinaikkan. Mana suara korang? Korang sokong. Ni terbaru ni, minyak naik. Hai, minyak naik. Mana suara korang? Mana? Tak ada, sebab kau bersubahat. UMNO hari ni, saya nak bagi tahu dengan semua. UMNO pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada negara ni. UMNO. Anak-anak Sabah. Tu, UMNO tu pengkhianat besar di negeri Sabah. Korang masih tak percaya lagi, tak nampak lagi punya pengkhianat UMNO ni. Tu. Sekarang dekat Sabah ni, dia tengah tipu lagi orang Sabah. Itu pengkhianat. Seberani cakap sebab apa? Aku duduk dalam Esko Pemuda UMNO. Aku tahu macam mana UMNO ni. Aku tahu berapa pengkhianatnya UMNO ni. Bukan berjuang untuk agama bangsa. Tak ada. Semua pasal nak cari projek, cari makan. Ada dia yang berjuang sikit. Terlalu sikit. Sampai digantung. Lawan dengan Zahid. Lawan jajaran baru. Belum bergabung lagi. Aku cakap, lawan. Digantung, tak ada masalah. Sebab UMNO parti ni alat. Semua parti ni alat. PKR, PAS, DAP, semua ni parti alat. Tapi wadah perjuangan kita tu apa? So hari ni bila Tun Mahathir kata, UMNO pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada negara ni, itulah realiti dia. Bukan soal UMNO, Tun Mahathir khianat UMNO. Tun Mahathir tak peduli pasal parti. Dia tak peduli pun. Ini bukan tentang parti. Ini tentang wadah perjuangan bangsa. Aku cabarlah budak-budak pemuda UMNO. Kau pergi Muzium Melaka, lepas tu kau debate dengan aku. Kau pergi, suruh Dr. Kemal, dia orang Melaka lah. Apa bodoh tu tak reti ke bawa pergi muzium? Aku rasa dia pun tak pernah pergi Muzium Melaka tu. Muzium UMNO dekat Melaka. Ni ramai budak-budak UMNO ni tak tahu ada Muzium UMNO dekat Melaka ni. Pergilah Muzium UMNO, tengok. Pengkhianat. Ahli Parlimen UMNO ni lah ni pengkhianat besar ni. Kepada pengundi-pengundi yang mana ahli Parlimen UMNO ni, make sure jangan bagi mereka can lah ni. PRU16 ni kena ruyukkan habis-habis ni. Sebab apa? Mereka lah bersubahat. Yang jadi macam gini, inilah dia. Rakyat ditindas, ditekan, dihimpit semua ni, dia lah. Negara tergadai ni, UMNO lah. Pengkhianat. Membusuk sampai ke usus. Betul tak? Pengkhianat. Anak Sabah. Ni. Anwar spin yang terbaru ni. Kan Anwar spin yang terbaru. 40% dah bayar, dia kata. Lepas tu dia kata nak bincang dulu. Bawa BT Kabinet, dia kata okey, tak rayu. Lepas tu dia bagi tahu apa? Azalina. Azalina menteri mana? Menteri UMNO lah. Anak Sabah. Kau tak ingat ke? Dengar balik ucapan Anwar Ibrahim. Dia bagi tahu Azalina paling lantang. Lepas tu dia tipu rakyat Sabah. Dalam tu ada Menteri Kabinet. Zahid Hamidi ada Timbalan Perdana Menteri. Menteri UMNO semua ada dalam tu. Dia kata apa? Tak rayu. Tapi rayu. Nampak? Macam tu je dia bodohkan anak-anak Sabah ni. Enough is enough lah. Saya boleh bercakap. Saya layak bercakap. Sebab aku dah duduk dalam UMNO ni. Aku nampak. Aku terlibat. Esko Pemuda UMNO aku terlibat. Aku menang bukan dipilih. Aku menang bertanding. Aku kenal satu-satu. Sebab tu hari ni kalau orang kata, dia ni dibayar. Kalau aku nak hidup mewah, dah lama dah ikut Zahid. Buat apa aku nak lawan Zahid? Kalau aku nak hidup mewah, baik aku ikut acak Wajdi tu. Tapi sebab munafik. Salah. Tak boleh. Pengkhianat. Takkan kau nak sokong? Takkan kau nak ikut, kau tahu tu salah, tu batil. Akmal. Akmal nak jadi calon. Ni aku tunjuk kau ni evidence ni. Ini berita ni 24 Julai 2024. Sampai keluar kenyataan tiada keperluan. Tak pusing kamera ke? Tu. Tiada keperluan mendesak rombak kabinet lantik Dr. Kemal menteri. Dia lobby jadi menteri. Ni nampak ni. Budak-budak pemuda UMNO. Pemuda UMNO saran ketuanya Akmal Saleh dilantik anggota kabinet.
Dia nak jadi menteri. Itu sebab hari ni dia cakap Tun Mahathir pengkhianat UMNO. Sebab dia nak bertanding PRU16. Hari ni sekarang semua tengah menjilat lah. Jangan jadi bangsat lah. Dr. Akmal. Kau jangan jadi bangsat Akmal tau. Aku bagi tahu kau jadi bangsat. Kau sia-sia je tinggal. Nangis bucu katil kau. Dah lah pemuda UMNO kau tu sampai kantoi dengan bak pelak. Main kunyit juga. Orang lain cakap mungkin tak ada say lah. Ni bekas esko pemuda UMNO. Aku cakap aku ada say lah. Sebab kita lawan benda yang salah. Kita tak sokong benda yang salah ni. Jangan. Amal makruf nahi munkar. Salah, betul-betul. Tun Mahathir tak peduli pasal parti pun. Parti ni alat. Buku Tun Mahathir tahun 1974. Menghadapi cabaran. Pergi cari. Buku Tun Dr. Mahathir menghadapi cabaran, tajuk buku tu. 1974. Dalam tu Tun Mahathir dah tulis. 74 UMNO alat politik Melayu kebangsaan. Nampak? 74. UMNO alat politik Melayu kebangsaan. Alat. Sebab untuk mendapat matlamat ni alat saja. So hari ni UMNO kianat lah. Kepada ahli UMNO, kau jangan terpengaruh dengan Tun Mahathir kianat UMNO. Tun Mahathir tak pernah kianat perjuangan agama, bangsa dan negara. Tak pernah dia kianat. Parti ni alat je. Koranglah hari ni ahli UMNO pengkhianat. Koranglah bersubahat dengan DAP. Koranglah bersubahat dengan Anwar Ibrahim. Koranglah pengkhianat kepada bangsa, agama dan negara. Bangsat. Wah, sejuta dah like. Jadi, saya punya live malam ni nak tuju kepada UMNO lah. Dan saya nak bagi kongsikan jugalah. Hari ni viral kenyataan daripada YB PAS berkenaan dengan di Sabah ni kalau bagi roti gardenia pun boleh dapat undi. Jadi dapatlah kecaman, Walanon pun duk main, duk spin kan. Tapi itu fakta dia. Itu realiti dia. Anak Sabah jangan nafikan. Anak Sabah jangan nafikan perkara ni berlaku. Ya. Dan sekarang ni pun UMNO tengah giat bawa roti bertantan ni. Daripada Semenanjung ni, roti gardenia ni. Jangan lupa tu, itu fakta. Itu yang berlaku. Apa yang YB PAS cakap tu, yang Kedah cakap tu, itu fakta dia. Orang yang tak tahu macam mana politik dekat Sabah ni, mereka tak nampak. Ya. Anak Sabah tahu, jangan menafikan. Saya sendiri banyak kali turun Sabah. Terlibat dalam kempen PRK, PRU. Mami Ona, wife pun orang Sabah. Saya boleh cerita kat korang. Saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri, nasi bungkus je. Nasi bungkus RM5 tu. Benda tu je. Sebab dia Sabah ni miskin Tegar banyak lagi. Sangat banyak. Kalau kau pergi belah Batu Sapi tu ke apa semua, nak beli sabun pun tu, kita boleh beli sabun lah satu bekas. Dia orang tak mampu beli sabun bekas tu. Miskin Tegar di Sabah ni banyak. Itu tak cerita lagi yang belah-belah Pinoy apa semua tu. Sebab itulah politik Sabah ni. Jadi cerita YB tu cerita betul sebab saya ada. Waktu tu saya tengok nasi bungkus. Dan saya ada kenal seorang tu lah. Saya tak payah cerita lah dia. Sekarang dia di parlimen. Dia di parlimen sekarang. 2017. Dia cakap dekat saya, bro, kau boleh bertanding dekat Sabah. Kenapa? Kau ada duit. Macam tu ke? Ya, bosku. Dan saya ingat, saya kongsi cerita dengan korang. Saya pernah lepak dengan mereka ni, ketua pemuda UMNO bahagian dalam 4-5 orang lah. Di Harbour. Magellan Harbour. Kat KK. Daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam.
Tak ada satu pun cerita tentang masalah rakyat Sabah. Daripada pukul 8 malam sampai pukul 12 tu, semua cerita pasal projek. Semua cerita pasal meniaga. Semua cerita tentang pemimpin dulu sakau apa. Pemimpin dulu dapat tanah kat mana. Sekarang ni kita nak buat apa. Apa kita nak dapat. Kita nak... Korang jangan bohong. Korang jangan bohong. Korang pun banyak tahu benda ni. Jangan bohong. Cuma level kau kat mana? Kalau kat cawangan, cerita kat cawangan. Kat bahagian, cerita kat bahagian. Kat negeri, cerita kat negeri. Saya tengok, saya terkejut. Macam gini rupanya. Sebelum aku jadi Esko Pemuda UMNO, aku dah tengok, macam gini rupanya. Anak Sabah tahulah. Dan sebab itulah kali ni roti pun jangan mampu untuk beli undi korang. Bukan satu penghinaan. Tapi itu satu fakta yang mana hari ni dia bagi apa ambil. Tapi undi kan jangan bagi. Ingat guys. PH jangan bagi. PH termasuk DAP, PKR, Amanah. Ni semua jangan bagi. No. UMNO BN jangan bagi. Never. Termasuklah JRS ni. JRS orang Sabah juga. JRS, Haji G adalah sekutu kepada Anwar Ibrahim. Mereka bersubahat. Sama-sama bersubahat. Sama-sama guys. Ini semua wayang 3 penjuru, 4 penjuru. Ini wayang mereka. Jangan lupa. Jangan diperbodohkan lagi. Hari ini dia bagi ambil. Tak cukup minta. Tapi datang hari mengundi anak Sabah. Revolusi. Bukan reformasi lagi. Kebangkitan anak Sabah ni terjemahkan dalam kotak undi. Ya. Ada isu SPR macam mana? Ya, SPR. Ya, kerajaan. Betul. Ya. Mungkin macam Zahid Hamidi. Tiba-tiba ada datang peti undi. Ya. Tetapi, kalau semua anak Sabah solid, kalau semua anak Sabah bersatu, mereka boleh menang ke? Mereka boleh nak buat magic ke? Kalau semua anak Sabah solid, revolusi yang besar, gelombang yang besar, mereka berjaya ke? Mereka tak akan berjaya. Sebab tu hari ni, saya minta dengan anak-anak Sabah, fikir masak-masak masa depan korang ni. Cukup-cukuplah diperbodohkan. Sampai bila nak diperbodohkan ni? Jangan cakap, saya tak tahu. Saya tahu. Bini aku orang Sabah. Aku tahu, aku layak bercakap. Sebab isteri aku orang Sabah, bah. Aku layak bercakap, aku tahu. Dan aku terlibat, aku nampak semuanya. Dia bagi, ambil. Tapi kali ni, no. Undi kau orang, kau buat yang terbaik, pilih calon yang kau kenal, yang kau tengok dia kaliber layak untuk jaga tempat kau. Tapi kalau kau tengok dia ni bagus sekalipun, tapi dia PH, tolak. Kau tengok dia ni baik sekalipun, tapi dia UMNO, tolak. Kau tengok dia ni elok, tapi dia JRS, buang. No. Jangan bagi can kepada mereka. Ini kali, tekadkan revolusi, kau kena bagi. Sebab impact korang di Sabah ni akan bawa kepada kami di Semenanjung ni. Kami orang Semenanjung ni akan bagi kesan. Sebab apa guys? Sebab kita akan pergi pilihan raya. Kepada semua rakyat Malaysia yang tengok ni, kita akan pergi pilihan raya ke-16. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Kemaluan yang memalukan untuk dia. Besok Jumaat yang pertama. Kita akan pergi pilihan raya. Anwar penipu je. Robakan kabinet lah apa. Tak ada. Semua tu tak ada. Parlimen akan dibubarkan. Tempoh ahli parlimen matang 19 hari bulan ni. Cukup 3 tahun. Semua ahli parlimen dapat pencen. 2 hari bulan Disember ahli parlimen cukup untuk dapat menteri. Pencen menteri. Pencen timbalan menteri. Parlimen akan dibubarkan. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya ke-16. Kita akan go for PRU 16. Kita akan pergi secara besar-besaran. Dan kemungkinan besar juga, Melaka dan Johor juga akan bubar sekali. Itu sebab orang macam Akmal ni, terhege-hege sekarang ni tengah lobby menjilat Zahid untuk jadi calon. Nak jadi calon lagi ni, kena balon Tun Mahathir. Tunjukkan lawan Tun Mahathir. Sebab watikah tu daripada Zahid Hamidi.
Dalam PH pula, watikah daripada Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ni semua tengah menjilat masing-masing nak jadi calon. Kita akan pergi PRU16. Jadi kesan keputusan PRN di Negeri Sabah ini akan bagi kesan kepada kami di Semenanjung ni. Supaya menyedarkan yang mangkuk-mangkuk ni yang masih sokong Anwar UMNO ni semua ni. Jadi penting untuk anak-anak Sabah bantu. Kita sama-sama bantu. Sabah is Sabah. Sarawak is Sarawak. Malaya is Malaya. Tapi nak selamatkan tanah air ni, kita semua kena bersatu lah. Anak-anak bumi Sabah, anak-anak bumi Sarawak, anak-anak tanah Melayu ni, semua kena bersatu lah. Tanpa penyatuan kita takkan berjaya. Sebab masing-masing sekarang nak selamatkan tanah air ni. Jadi, saya harap anak Sabah dapat bantulah. So, bukan cerita kosong. Saya tahulah kalau kata, dia ni merepek. Sebagai satu evidence lah. Ini Anwar Ibrahim yang cakap. Tapi mungkin tak ramai daripada kita berfikir, tak ramai daripada kita nampak apa yang Anwar sampaikan. Kau dengar? Saya cakap, Anwar yang cakap. Apa yang dia cakap? Anwar Ibrahim. This is Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni guys, dia ni tak berapa nak betul. Orang sakit HIV macam tu lah sayang. Anwar Ibrahim, korang dengar ni Dalam sejarah kita, lagi lebih-lebih lagi. Ada Perdana Menteri tak cukup setahun, ada Menteri 2 tahun, ada Perdana Menteri 3 tahun. Ada Perdana Menteri 22 tahun. Dalam sejarah kita, lagi lebih-lebih lagi. Ada Perdana Menteri tak cukup setahun, ada Menteri 2 tahun, ada Perdana Menteri 3 tahun. Ada Perdana Menteri 22 tahun. Dalam sejarah kita. Siapa Perdana Menteri tak cukup? Siapa Perdana Menteri setahun? Pak Mael. Siapa Perdana Menteri lebih kurang 2 tahun ni? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Siapa Perdana Menteri yang 22 tahun? Tun Mahathir. Siapa pula Perdana Menteri yang 3 tahun? Siapa? Dialah. Dialah Perdana Menteri 3 tahun. Dalam sejarah negara kita ni, daripada Tunku Abdul Rahman, bukan 3 tahun. Tun Razak, bukan 3 tahun. Tun Hussein pun bukan 3 tahun. Tun Mahathir, 22 tahun, 22 bulan. Pak Lah, bukan 3 tahun. Najib, bukan 3 tahun. Tun Mahathir, 22 bulan, bukan 3 tahun. Pak Mael, Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, siapa yang 3 tahun yang Anwar masukkan ni? Dia lah. Dia dah mengaku dah tu. Kita akan pergi pilihan raya. Kita akan pergi pada pilihan raya. Terpulanglah. Walau nak percaya ke tak percaya ke, terpulang pada korang lah. Cuma aku nak bagi tahu sekali lagi. Korang hari ni, Harun, Wan Hadi ni semua, korang kena bijak. Korang jangan jadi mangkak. Contoh. Contoh. Hari ni jatuh lagi. Jatuh teruk lagi. Apa yang jatuh teruk? Hari ni saham syarikat yang terkait dengan Farhash jatuh teruk lagi. Teruk lagi. Ada kita kongsi dalam Telegram Tiwal Labot tadi. Teruk. Jatuh dalam keadaan yang parah. Kenapa? Fikirlah. Syarikat yang terkait dengan MyCard. Dah lagi dah. Kau tak nampak ke? Saya tak pandai, saya tak main saham. Tanyalah orang-orang yang saham ni. Kalau tiba-tiba company yang dapat job daripada kerajaan ini, dia dapat job, tender MyCard. 732 juta. Saham yang tiba-tiba tinggi, tiba-tiba drop. Apa sebab? Saham tu tiba-tiba drop. Apa sebab?
Apa faktor menyebabkan saham tu jatuh? Come on, saya tak pandai. Mungkin ada lebih pandai, lebih arif daripada saya. Walanon mungkin pandai, bagi tahu lah. Apa sebab? Jual. Kenapa jual? Company tu dapat job buat MyCard. Tapi kenapa saham dia jual? Kenapa jual? Cash out. Why? Fikirlah. Jangan percaya, kau pergi tengoklah. Lagi. Mereka dah melarikan diri dah ni. Tinggallah yang mangkuk-mangkuk Wan Hadi, Harun. Siaplah kau. Nak pergi mana? Awal lagi. Kita relax je. Makan popcorn. Makan popcorn. Jadi guys, inilah saya punya perkongsian malam ni. But, sekali lagi saya nak ingatkan, saya nak buat teguran kepada bangsa-bangsa lain. Isu berkenaan dengan orang Melayu, tanah Melayu, ketamadunan Melayu, tak payah masuk campur. Tak payah komen mengeruhkan keadaan. Sebab kamu tak layak. Kamu tak layak untuk komen bagi pendapat. Sebab ini berkaitan dengan tanah Melayu. Berkaitan dengan bangsa Melayu. So, kamu tak layak untuk komen. Sebab biarlah orang Melayu yang bercerita tentang ketamadunan dia. Kehebatan orang Melayu. Bangsa-bangsa lain ceritalah pasal bangsa kau. Sebab kita pun tak masuk campur pun. Cuma dalam isu sekarang ni, tengah keluarnya cerita tentang kehebatan orang Melayu, ketamadunan orang Melayu. Maka kita sebagai orang Melayu kena proud, kena bangga. Dan saya nak ingatkan, mana-mana orang Melayu yang tak ada jati diri, engkaulah pengkhianat kepada negara ni. Engkaulah pengkhianat kepada bangsa. Bermakna engkaulah bermakna keturunan tu yang khianat tu. Engkaulah. Keturunan yang menjadi pengkhianat kepada bangsa ni, engkau orang lah. Itu je. Dia leluhur. Dia takkan lari daripada leluhur. Ni hebat orang Melayu ni. Hebat orang Melayu ni sebab ada leluhur dia. Cerita dia kan panjang pula kan. Tak ada pada bangsa lain? Tak ada. Pada orang Melayu je leluhur ni. So kalau dia ni hari ni pengkhianat, leluhur dia pengkhianat lah tu. Dia bangsa yang pengkhianat. Bermakna keturunan dia ni pernah khianat kepada orang Melayu. Pengkhianat. Hari ni sampai kat dia khianat orang Melayu. Kita, no. Korang, no. Proud jati diri sebagai orang Melayu. Hari ni, kena berfikir. Jangan jadi kambing. Mereka nak kita bodoh diperbodohkan, kita jangan jadi kambing. Orang Melayu kena berfikir dengan bijaksana. Okey? Okey. Saya buka soalan. Bukan soalan. Kamu guys. Bengok sikit Saya buka soalan. Ada soalan? Memang PRU ke? Sokong Dia orang tak nak PRU. Mereka tak nak PRU. Mereka cuba buat false flag. False flag. Mereka cuba buat false flag. Tapi tak jadi. Ini semua atas peraturan Allah. Kalau Allah izinkan berlaku, berlaku. Kalau Allah tak izinkan berlaku, tak berlaku. Jadi mereka cuba sampai sekarang tak jadi. Sebaliknya, hasil daripada kunut nazilah kita, ya Allah, pecahkanlah pakatan mereka, pasukan azab. Pecahlah pakatan mereka. Berbalahlah mereka sesama mereka. Nampak? Ini peraturan Allah kan. Kena yakin dekat dia. Bukan kita. Korang jangan jadi macam Joe Bedul. Korang jangan jadi macam ni. Korang jangan jadi macam mangkak ni. Kau dah tengok tak orang gila? Ni. Ini gila, babe.
40%. Saya pergi pasar pun 40%. Tidur pun 40%, bangun pun 40%. 40%. 40%. Bangun pun 40%. 40%. Saya pergi pasar pun 40%. Tidur pun 40%, bangun pun 40%. 40%. 40%. Bangun pun 40%. 40%. Saya pergi pasar pun 40%. Tidur pun 40%, bangun pun 40%. 40%. 40%. Bangun pun 40%. 40%. Saya pergi pasar pun 40%. Tidur pun 40%, bangun pun 40%. Dah gila dah. 40%. Gila ke tak? Bangun pun 40%. Gila. Dah gila kan? Gila. Tu gila. Ni. Tadi gila kan? Ni. Yang ini bukan gila. Yang ini dipanggil... Ini bukan gila guys. Yang ini... Takbur. Takbur. Kufur. Insan yang paling berkuasa ialah saya. Insan yang paling berkuasa. Insan yang paling berkuasa ialah saya. Insan yang paling berkuasa. Insan yang paling berkuasa ialah saya. Insan yang paling berkuasa adalah saya. Speaker Dewan Rakyat. Joe Bedul Ubi Kayu. Guys. Kita ni kena ingat. Yang Maha Berkuasa ni. Allah. Kita tak ada daya pun. So, korang nak jadi macam Joe Bedul? Korang nak jadi macam Joe Bedul ke? Jangan. Hari pembalasan. Sakit. Ya. Itu sebab kenapa saya bagi tahu pengasingan. Ni pengasingan. Ni pengasingan. Hak dengan batil. Tak ada tengah-tengah sayang. Hak atau batil. Putih atau hitam. Tu je. Engkau dah tak ada tengah-tengah dah. Tengok. Angkuh. Bongkak. Joe Bedul Ubi Kayu. Ni semua kayu api neraka lah. Memang masuk neraka dia orang ni semua. Ya. Aku bukanlah penentu syurga neraka. Tapi memang korang masuk neraka lah. Sebab korang yang batil. Takkanlah korang masuk syurga. Kau dah batil. Kau naya orang. Kau tindas orang. Ambil hak orang. Kau mengaku pula. Engkau pula hebat pula. Aish. Buatlah apa nak buat. Buatlah. Guys. Al-Quran dah cerita segala-galanya. Al-Quran dah cerita segala-galanya kalau kita nak berfikir. Tentang kekuasaan Fir'aun. Hancur. Tentang kehebatan Namrud. Hancur. Allah dah cerita dah satu-satu dah ni. Tak ada yang kekal. Tak ada satu pun yang kekal. Al-Quran dah cerita dah. Detail lah semua. Maka kita ni, orang Islam, orang yang beriman ni, bergembira lah. Sebab mereka akan dapat ke Jahanam tu nanti. Mereka akan dapat. Mereka akan dapat. Dan kita insyaAllah kita akan saksikan. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan ini. Pasti, pasti. Tak ada yang terlepas. Baknya kata ada seorang tu lah. Real men don't run. Real men don't run. The game is rigged. Wait and see. Like what you say, what can you do? Yeah, we cannot do anything, but Allah can do everything. We cannot do anything, but Allah can do everything. We leave it to Allah. Cukup putih ya, sikit-sikit. Okay, soalan. Ustaz Rota ada. Tak banyak masa dah. Piara Sabah insyaAllah. Anak-anak Sabah akan tentulah. Mak macam saya cakap lah. PH buang, UMNO buang, JRS buang. Lepas tu parti lain kau pilih sendiri.
Buang yang tu, 3 ni buang dulu. KSU yang kena tangkap Kaluat ni, ada dakwaan kata KSU ni diperangkap. Yelah, ini dakwaan. KSU telah diperangkap, ini sabotaj. Cerita macam-macam boleh cerita. Tapi letak diri kita. Engkau kena tangkap dengan perempuan, PA kau dalam bilik hotel, tengah telanjang. Takkanlah kau telanjang tu pun kena perangkap. Cuba kita fikir. Kalau ada yang percaya, oh ini sabotaj, ini satu perangkap, nak menginaya menteri ke, nak ni. Kita, orang tu telanjang dalam bilik hotel. Dengan PA dia. Tak game, sikit lagi nak game. Jabatan Agama Islam pergi tangkap. Macam mana nak kata perangkap? Macam mana nak kata perangkap? Hilang akal ke apa? Aish. Aku kalau ada percaya tu perangkap, memang korang ni mangkuk ayun. Tapi, mungkinlah perangkap. Mungkin perangkap itu disetting oleh GRS. Mungkin juga. Perangkap macam mana? Perangkap maklum kepada Jabatan Agama Islam. Itulah perangkap. Tapi tentang dia dengan PA dia tu, itu bukan perangkap. Itu suka sama suka. Sedap sama sedap. Cuma tak climax lagi je. Padan muka. Bagi dia sabun. Saya pun dapat berita terkejut jugalah. Datuk Bandar Kuala Lumpur katanya ditamatkan besok. Saya pun terkejut juga berita ni. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan memendekkan tempoh pelantikan Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur sehingga esok. Berbanding tarikh asal yang sepatutnya berakhir pada 14 Ogos tahun depan. Jadi kenapa dia tamat besok ni? Secara tiba-tiba ni? Saya tak pastilah. Saya tak tahu. Cuma masa tak banyak. Masa tak banyak. Fahamkan betul-betul. Anwar, masa kau dah tak banyak, Anwar. Kau nak bergantung dekat siapa, Anwar? Anwar Ibrahim, kau nak gantung kat siapa, Anwar? Selama ni kau besar kepala, kan? Lepas ni masa nak bergantung kat siapa, Anwar? Badan muka kau. 3 kali Jumaat, Anwar. Besok ni, hari ni, hari Jumaat yang pertama, ada 2 kali lagi. 3 kali Jumaat untuk kau, Anwar Ibrahim. Kau nak bergantung dekat siapa? Tu yang Tun Mahathir bagi tahu, Noah turunlah. Kau tak nak, kau degil. Tak apalah. Kau ketegak sangat kan? Okey. On. Tak ada masalah. Lepas ni, Taming Sari naik. Taming Sari tak dapat wah. Dia bijak pandai. Dia law. Dia bagian law. Undang-undang Noah. Ini bukan the game is rigged. Ini law. Ini bukan 24434. Ini mengikut perlembagaan dan undang-undang. Nampak? Sultan Nazri ni, dia mengikut perlembagaan dan undang-undang. Jadi bila mengikut perlembagaan dan undang-undang, bermakna perlembagaan itu diletakkan tinggi. Sebagai satu benda yang penting lah untuk kita, supreme. Jadi, macam mana tu Noah? Letak jawatan tak nak je. Tak apa. Kau tunggu. Kau tengok. Aku tak sabar nak tengok Harun Wanadi ni. Tak sabar nak tengok. Sebab yang geng-geng kaya-kaya ni semua dah bawa lagi duit dah. Papa Salim supply nak ikan dekat Anwar ni. Semua dah standby dah ni. Nak bergambar ni. Tinggallah bodoh-bodoh ni semua. Besok. Macam mana? Ya. Kau nak tengok? Aku nak tengok. Saya yakin dia orang tutup TikTok terus. Hilang gaib terus. Sembunyi. Sikit je lagi. Fahmi saya punya. Saya tak tahulah. Sedengar kata Harun tak berani nak turun Sabah. Harun, awak tak turun Sabah? Ni kan PKR dia bertanding dekat Sabah ni. Hang itu hari bukan main lagi. Hang katakan hang PKR nak jadi ketua AMK. Lepas kami mukmin ni kan hang nak jadi ketua AMK. Apa saya tak turun Sabah ni? Aku dengar ramai penyokong Harun dekat Sabah. Ramai sokong dia.
Dia kata kalau Harun datang, mereka akan pangkah PKR. Dia kata Harun datang, mereka akan pangkah PKR. Pangkah kat mana aku tak tahu Harun. Belakang punggung ke? We don't know. Betul lah. Ramai peminat Harun ke? Betul lah ni? Betul, tengok Harun. Ramai peminat kau ni. Semua mengaku peminat kau ni. Oi, untunglah. Aku ingat aku je popular kat Sabah. Rupanya Harun lagi popular kat Sabah. Ramai peminat. Dah standby pulut kuning ke apa? Janganlah. Jangan tak buat. Nak bakar rokok tak bakar-bakar. Ya Allah. Bakar rokok Cerita cenai. Cerita sedih. Cenai cerita sedih, guys. Cenai cerita sedih, guys. Main petik-petik anak pula dah. Sedih, guys. Masa dah tak banyak. Jangan lawan Tun Mahathir. Kau nak lawan Tun Mahathir. Orang tua tu 100 tahun. Kau tak reti bahasa ke? Korang ni nak lawan Tun Mahathir, kau tak belajar pada sejarah ke? Apa bodoh sangat kau ni? Tun Mahathir tak pernah kalah. Faham tak? Tun Mahathir tak pernah kalah. Kena faham ni. Alah, dia dulu kalah pilihan raya. Bila dia kalah? Tahun 69. Dia kalahkan diri dia. Nak tengok macam mana pengundi Cina ni. Dia undi ikut apa? Dia kalahkan diri dia. Dia keluar bagi tahu. Tak perlu kau undi Cina. Nak tengok Cina macam mana? Cina bagi PAS. 69. Sebab kalau teori tanpa praktikal, macam mana kau nak proof? This is Mahathir Mohamad. Dia kena buat supaya nampak, oh macam gini rupanya. Masa tu, Cina pun tak suka PAS. Tapi sebab kenyataan Tun tu, Cina undi PAS. This is Mahathir Mohamad. Kalah. Yelah, kau tengok memanglah kalah. Tetapi dia kalahkan diri dia sebab nak tengok macam mana perangai orang Cina. Itu tahun 69. Tu, 2022. Yang orang tu bising. Mahathir kalah hilang deposit. Dia kalahkan diri dia. Kau ingat dia tak tahu ke? Dia tahu dia kalahkan diri dia. Supaya Anwar tu jadi Perdana Menteri. Supaya Anwar naik Perdana Menteri. Supaya korang boleh tengok perangai musibat Anwar Ibrahim. Faham? Dia kalahkan diri dia untuk apa? Untuk korang kenal Anwar Ibrahim. Korang sedar. Kalau Anwar tak naik Perdana Menteri, korang tak nampak. Kau jilat Anwar Ibrahim. Kau sokong Anwar Ibrahim. Konspirasi lah ni. Konspirasi lah ni. Aku dah buka dah ni. Dia tak pernah kalah. Dia never. Strategi. Muslihat. Tak percaya tak apa. Tak ada masalah tak percaya. Kau punya pasal lah. Tapi Anwar Ibrahim menang pilihan raya ke? Anwar menang pilihan raya. Anwar tak menang pilihan raya. Anwar tak menang pilihan raya. Siapa kata Anwar menang pilihan raya? Aku lagi telanjang lah. Bagilah. Walanon je bodoh. Lepas tu bangga. PMX. Ni. Hari ni. Malu nak cerita lah. Aku rasa macam kemaluan yang memalukan pula kalau aku cerita ni. Hari ni, Premier Sarawak, Abang Jo tu, dapat anugerah kedua tertinggi daripada Maharaja Jepun. Maharaja Jepun bagi dekat dia tau. Premier Sarawak. Anwar Ibrahim, paling tinggi dia dapat tu, Timor Leste. Timor Leste bagi anugerah tertinggi untuk Anwar Ibrahim. Korang punyalah kompak PMX terbaik. Jepun tak bagi ke Anwar Ibrahim pun. Anwar kan pengerusi ASEAN. Dia kan terpaling mendunia. Menyelesaikan krisis Thailand, Cambodia. Terpaling power. Sampai Trump boleh menari. Naik the beast. Dapat pen sebatang. Takkan Timor Leste bagi.
Alamak. Ha? Macam mana tu? Macam mana tu? Payment terbaik. Payment terbaik. Mampulah korang. Tak baik lah mengata kan. Gurau. Walaupun betul. Jangan rusuhan. Dan saya nak ingatkan juga, polis bukan musuh kita. Polis bukan lawan kita. Isu terbaru ni, yang roboh-roboh ni. Ada tengok kan? Yang terbaru roboh-roboh ni. Why now? Why now? Fikir. Jangan percaya. Why now? So, jangan masuk dalam perangkap. Polis bukan musuh kita. Ingat tu. Tanam dalam kepala tu. Jangan masuk dalam perangkap ini. Polis buat kerja dia. Bukan musuh kita. Ingat, ada pihak nak cetus benda tu. False flag. Red flag tu, hari ni kami malam Jumaat. Ramai red flag malam ni kan. Nasib kau lah Bu. Kedah tuntut Penang, tuntut pampasan bayaran. Sebab Penang dulu, kan British jaga dulu. Jadi tuntut bayaran lah. Bukan nak ambil Pulau Pinang, halau dia orang keluar. Tak. DAP yang mainkan sentimen ni, ketakutan ni. Itu yang DAP mainkan. Dia bukannya Kedah nak ambil Penang, halau. Tak. Bayarlah. Dah pajak bayarlah. Ada pula dah pajak tak nak bayar pula. Itu je. Tapi jangan dengar cerita DAP momok-momokkan, takut-takutkan ni semua. Ini masalah dia ni. Sebab DAP ni parti chauvinis. Racist. Mufti Pahang pernah bagi tahu. DAP ni kafir. Bayarlah. Kan? 2018 dia boleh bayar 10 juta dekat Kedah. Itu bayarlah. Zafrul ni senator. Guys, senator ni, dia 3 tahun. Boleh tambah lagi 3 tahun. So, 3 tahun, 6 tahun. Tengku Zafrul dah 2 kali senator, habis dah. Pudin Poka, dia baru 3 tahun. Ni, bulan 12 ni cukup 3 tahun. Dia boleh tambah lagi. Tapi masalahnya, nak tambah macam mana? Sebab itu Anwar kencing sekarang ni, rombakan kabinet lah, ini menteri, itu menteri lah. Tak ada. PRU. Kita akan pergi PRU 16. Kalau force flag mereka ni gagal, PRU lah. Force flag gagal, PRU 16. Kita akan pergi PRU 16. Dapat? Berentap lah kita PRU 16. All out. Saya tak bertanding lah. Saya nak ikut tone je. Ikut tone je. Kita bercakap. Tiwala Bot, tugas kita besar. Tiwala Bot. Peranan kita besar. Siapa boleh join Telegram Tiwala Bot? Join Telegram Tiwala Bot yang ada 70,000. Dah 70,000 dah sayang. 70,600 dah. Kau kerja dengan siapa? Kesian ada orang. Ini semua geng-geng cium spender lah ni. Yang bodoh-bodoh komen ni, nampak benak-benak ubi ni, geng-geng cium spender ni. Saya nampak lah. Kan? Itu yang bodoh tu, cium spender. Cuba kau tengok aku sikit ni. Nampak? Segak. Nampak? Kemas. Kan? Muka pun macho. Melayu. Pure Melayu tau. Ini kau pergi dengar orang bukan Melayu cakap. Tu cium spender. Apa bodoh sangat benak. Sama lah ni. Semua geng cium spender. Bodoh lah orang ni. Apalah.
ulas isu KJ. KJ bukan ahli parlimen. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan ahli parlimen. Nak sembang apanya. Dia bertanding pun kalah. Dia nak bertanding lah PR16. Cerita-cerita yang keluar ni semua daripada dia lah cerita ni. Nak bagi nama dia hidup. Kau orang yang layan ni masuklah dalam perangkap. Dia nak main cerita supaya nama dia hidup. Sebab itu dia jadi DJ radio. Faham tak? Kenapa dia jadi DJ? Supaya nama dia tak padam, nama dia tak hilang. KJ ni letak ibarat apa? Berlari 100 meter, terpaksa berlari. Sebab nak kekal populariti dia tu. Supaya orang tak lupa dia. Saya tengok lah orang kata KJ ni akan bagi impact, dia akan bawa tarik pengundi muda. Pengundi muda mana? Pengundi muda mana yang sokong KJ ni? Kalau tanya saya, engkau letak Syed Saddiq dengan KJ, berderu pengundi muda akan sokong Syed Saddiq. Setuju? Engkau letak Syed Saddiq dengan KJ, berderu orang akan sokong Syed Saddiq ni. Orang akan ikut Syed Saddiq ni. KJ siapa nak ikut dia? Geng-geng dia dah tak ramai pun, sikit je. Berapa kerat je geng-geng liberal ni. Saya lagi ramai. Aku yakin aku lagi ramai. Budak-budak Melayu kan. Yang semangat pejuang Melayu ni lagi ramai. Kan? Tu KJ ni pada saya, yalah dia bukan ahli parlimen. Nak sembang lebih pun, dia bukan ahli parlimen lah. Dia bukan ahli parlimen. Oi, 1.7 juta dah. Mantap. Steady. Timah labot. Tapi tu lah kena shadow. Nampak share 12,000. Dia orang takut dengan saya lah. Yelah. Saya cakap 3 kali Jumaat pun buat report polis. Aku tak boleh brain lah. Kau. Kan? Saya cakap Anwar 3 kali Jumaat. Ada pergi buat report polis. Tanah Merah. AMK Tanah Merah. Aku tak boleh brain lah. Koyak. Takut. Mak Husin, dia ke? Tanah Merah ke dia? Ya, kot. Aduh. Apalah, mangkuk sangat. Kesian. Kesian dengan orang, kesian. Sedih tengok. Saya buka sikit cerita Disember. 19 bulan ni ahli parlimen cukup 3 tahun. Dengar ni. 19 bulan ahli parlimen cukup 3 tahun. So, dia orang dah dapat pencen. So, kalau parlimen dibubarkan awal Disember, semua dapat pencen. Ahli parlimen, menteri, timbalan menteri. Kecuali 3 orang menteri yang tak jawatan tu. Kecuali Nik Nazmi, Rafizi dengan terbaru Yvonne tu, yang daripada Sabah tak jawatan tu, yang itu tak dapat pencen. Sebab tak cukup 3 tahun. Tapi yang lain semua dah dapat pencen. So, parlimen boleh dibubarkan lah. Sebab semua dah dapat pencen. Nampak? Dia orang akhirnya, apa aku dapat lah. Tiga tahun dah dapat pencen, guys. Itulah sebab kita nak reset. Dr. Kemal Weston, kau jangan samakan dengan Tun. Akmal tu tengah menjilat Zahid nak jadi calon PRU 16. Dia tengah jilat Zahid nak jadi calon PRU tu. Saya kenal Akmal tu. Saya kenal, saya tahu dia. Waktu nak bertanding Piala Melaka tu, dia punya dengan Raub tu. Ya Allah. Raub beruang? Raub beruang, tak kenal. Raub beruang. Dia sama-sama lah sekali. Jatuhkan Sulaiman tu, bekas ketua menteri sebelum tu. Akmal. Abang sendiri pun dia saman, kau fikirlah sendiri. Abang dia sendiri pun dia saman, nak cakap macam mana? Dia ginilah guys, ni pengasingan lah. Sebab saya cabarlah budak-budak UMNO ni semua. Kau pergi Museum UMNO dekat Melaka tu. Pergi baca sejarah UMNO tu. Apalah mangkak bodoh sangat. Masuk UMNO tak tahu apa sejarah UMNO. Perjuangan UMNO pun tak tahu. Bila Tuan Mahathir kata UMNO pengkhianat agama, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, UMNO
Tun Mahathir khianat UMNO. Apa kejadah Tun Mahathir khianat UMNO dengan UMNO pengkhianat kepada negara ni? Kan beza tu. Apa bodoh sangat? Tapi dah, bodoh lah kan. Kalau tak adalah. Ada kena tangkap gay lah. Teruk UMNO teruk. Ulu Langat tu. Bagi Ijat Langat selesaikan. Ijat Langat 2 buku dengan dia. Sorry Ijat. Noah dapat pencen tak? Ni menarik. Ini best. Korang nak Anwar dapat pencen ke tak? Korang nak Anwar dapat pencen ke tak? Tak nak. So dia takkan dapat pencen. Dulu dia timbalan Perdana Menteri, dia tak dapat pencen tau. Tahu kan? Dulu dia timbalan Perdana Menteri. Menteri Keuangan, dia tak dapat pencen. Tak dapat. Sebab dia dipecat tak dapat pencen. Kali ni, dia tak dapat juga. Tunggulah. Wait and see lah. Sabarlah sayang. Slow and steady lah. Tak slow tak jadilah. Perdana Menteri haram. Tak sah. Rokok Perdana Menteri tak sah. Agong lantik weh. Ya, betul. Itu saya cakap tadi. Kita ni tak pandai. Tapi kita bacalah perlembagaan. Kita rakyat Malaysia ni nak berpegang pada apa? Mestilah berpegang kepada perlembagaan. Kita mesti ikut perlembagaan. Mesti ikut rule of law. Dalam perlembagaan mengatakan mana-mana banduan yang diberikan pengampunan sekalipun. Dia ada tempoh 5 tahun. Tak boleh pegang apa-apa jawatan. Wak Imam Ketua Kampung pun tak boleh pegang. Anwar Ibrahim 2018 dapat pengampunan. Ya. 2022 tak cukup 5 tahun lagi. Dia dah bertanding pilihan raya. Bermakna tidak mengikut perlembagaan. Tak sah lah. Tak sah lah. Macam mana dia kak? Ikut perlembagaan. Dia tahu. Tapi kita buat apa? Kita buat apa? Kita berjuang tak? Kita tanya lagi, kita berjuang tak? Kita lawan tak? Ambil perjuangan ni guys. 1.8 juta dah. Mantap. Kena shadow tu pasal tak kena ban. Kalau tak shadow, dia tak ban. Ni rasa tengok pengalaman lah kan. Memang share 12,000. Datuk Rahman Dahlan yang tarik diri tu. Dia gini kan. Rahman Dahlan ini, dia ada konflik dekat Kota Belud. Dia bukan orang Kota Belud. Dia bukan orang Kota Belud. Dia ada konflik dengan Datuk Sri Saleh Keruak. So ni politik dalaman, konflik. Jadi dia tahu, kalau dia bertanding dekat usukan ke apa dah, dia akan kalah. Sebab sabotaj daripada dalam. UMNO ni, dia akan sabotaj sama dia. Sekarang ni pun kau tengok dia bergaduh kan. Kau tengok dia orang bergaduh kan sama dia orang. Lepas tu kau nak undi dia orang. Hilang akal ke apa? Hilang akal ke apa? Dia orang bergaduh sama dia orang sekarang ni. Lepas tu kau nak undi dia orang. Kau biar betul. Gencio spender masuk lah. Gencio spender. Gencio spender kau tengok. Share 12,000. Kena shadow pun 4,000 tau. Kau tengok. Korang buat live. Share 20 orang. 30 orang. View 50. 100. Low class. Kan? Macam mana tak low class? Cium spender. Tu saya cakap. Kau usahalah nak tarik view ramai-ramai pun. Ribu-ribu.
Kau cium spender pun tak guna. Punyalah gigih nak view ramai, nak view tengok ribu-ribu, sampai cium spender. Saya tak cium spender pun. Ada aku cium spender, aku tak cium spender pun. Not my level. Kita tak payah cium spender lah. Korang jangan buat pula. Kau tengok, contoh, saya tak cium spender. Kalau Allah nak gerakkan hati manusia tengoklah. Tapi ada orang, dia cium spender dengan harapan ramai orang tengok live dia. Tak ramai, nampak? Allah yang pegang hati manusia. Tapi mereka tak nak berfikir. Itu masalah dia. Mereka ni tak nak berfikir tau. Cuba kalau kita duduk fikir. Kita ni makhluk. Dunia ni Allah yang punya. Jangan buat salah. Jangan nanya orang. Jangan ambil orang. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Ni fitnah. Tun Mahathir pun kena fitnah. Kau tunggulah hari pembalasan. Sikit je lagi. Nak pergi mana dia orang ni? Tiba-tiba nak kona. Tak dapat dah. Tak dapat dah pengasingan kan? Tak dapat dah. Siapa-siapa nak kona tak dapat dah sayang. Tak dapat dah nak kona. Tak dapat. Tak boleh U-turn dah. Bertaubat dah. Bertaubat. Pudin Poka tamat tempoh, tapi dia boleh sambung lagi 3 tahun. Kalau dapat sambung. Dia boleh sambung lagi. Dia boleh sambung. Live sayang, live. Kesamaan Anwar dengan Watai Murti bulan Januari nanti. Bicara kes Tun Mahathir sama Anwar pun Januari guys. Anwar kata peguam dia tak free. Bulan 11, bulan 12 ni tak free. So perbicaraan sambung bulan Januari. Kau tengok. Anwar Ibrahim ni penakut. Yusof pun bulan Januari juga. Anwar ni penakut. Dia bila masa berani. Sebab itu bila dia penakut, kita kena hentak lagi. Lawan. Ambil risiko. Datuk Ros tadi bergegar lah dalam istiwa labot. Tak apalah. Lawan lah. Nak selamatkan tanah air lah. Takkanlah kita takut. Perjuangan ni kot. Bila lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan sekarang, bila lagi? Inilah masanya kita berjuang. Bukan selalu dapat peluang ni. Semeleleh Elio lah kalau lawan Anwar Ibrahim. Ada orang meleleh Elio, cium spender. Aku tak. Aku meleleh Elio lawan Anwar Ibrahim. Lawan. Selamatkan negara. Sebab kita nak selamatkan negara, bukan pasal parti. Bukan pasal individu. Selamatkan negara ni. Saya tak turun Sabah sebab saya tak kempen untuk parti. Saya tak kempen untuk parti. Aku bukan ni parti. Bukan parti PN ke, parti warisan ke, tak ada. Saya tak ada. Saya minta anak Sabah bijaksana je. Itu je saya minta. Rafizi. Ada tengok terbaru ni Rafizi. Buka kedai makan kesom. Kesom RM5 kata dia. Inilah politik guys. Sebab nak pergi pilihan raya. Itu sebab dia buka kesom tu. Ini Rafizi pakar formula. Takkan aku tak tahu. Dulu macam gitu juga. Buat invoke. Peluang pekerjaan. Korang lupa ke? Korang. Ingat tak? Yang dia kata ada peluang pekerjaan. Orang pun isilah. Macam-macam peluang pekerjaan. Tapi dia collect data. Ni Rafizi. Sekarang dia buka kesom pula. Makan RM5. Orang pun pergi kata gini. Nak pilihan raya. Dia kalah pemilihan. Timbalan Presiden PKR. Ketua cabang ni pun nyaris-nyaris. PRU 16. Dia takkan bertanding atas tiket PKR di Pandan, Parlimen Pandan. Anwar akan letak orang lain. Dia takkan bertanding atas tiket PKR. Jadi sekarang ni dia buka kesom tu
untuk raih sokongan pengundi di Pandan supaya undi dia. Faham tak? Ini nak menang pilihan raya, sayang. Kita ni janganlah, kesom RM5. Boleh buka sini. Ni Rafizi Ramli lah. Formula. Pakar formula. Korang percaya lagi? Come on. Kau janganlah. Kau jangan buat lawak boleh tak? Pagi-pagi ni dah buat lawak lah. Nik Nazmi pun takkan bertanding. Dia gini. Dia orang kalau bertanding dia akan parti bebas atau parti lain. Habis dah. Kerjaya politik dia dah habis dah tu. Fikirlah. Why now? Fikirlah. Kenapa sekarang baru Rafizi buka kesom? Kenapa baru sekarang jual makan RM5? Fikirlah. Dapatlah jawapan tu. Why now? Buka kat mana? Pandan. Parlimen dia. Nak bertanding PRU 16. Kita nak pilihan raya. Profesor Kunyit. Ini pilihan raya. Ini Anwar Ibrahim lah. Kau cuba fikirlah. Jangan percayalah. Come on lah guys. Korang ni, kau biar betul. Kau tengok. 40%. Saya pergi pasar pun 40%. Tidur pun 40%, bangun pun 40%. 40%. 40%. Bangun pun 40%. 40%. Saya pergi pasar pun 40%. Tidur pun 40%, bangun pun 40%. 40%. 40%. Bangun pun 40%. 40%. Saya Gila. tak setuju. Bincang elok. Ini 40%. What? I don't know. Berapa kita ambil? I don't know. Jangan. Belajar betul-betul. You Menteri Kewangan. Kamu tanya sejauh orang Sabah. Gila. Orang gila. Dalam sejarah kita, lagi lebih-lebih lagi. Ada Perdana Menteri tak cukup setahun, ada Menteri 2 tahun, ada Perdana Menteri 3 tahun. Ada Perdana Menteri 22 tahun. Dalam sejarah kita, lagi lebih-lebih lagi. Ada Perdana Menteri tak cukup setahun, ada Menteri 2 tahun, ada Perdana Menteri 3 tahun. Ada Perdana Menteri 22 tahun. Dia terlepas cakap 3 tahun. Dia terus pergi 22 tahun. Pulang lah. Tak percaya tak apa. Tak kisah pun. Fikirlah guys. Fikirlah. Kita ni kalau kita hidup tak berfikir, kita jadi kambing. Kita kambing ke? Kita kambing ke? Kita bukan kambing. Itu sebab saya cakap, kenapa dia orang takut dengan saya? Sebab saya suka orang berfikir. Fikir. Jangan percaya saya cakap, fikirlah. Saya bukan siapa-siapa. Fikir dapatlah jawapan. Kalau tak berfikir, jadi kambing lah. Tak nak berfikir. Ni macam perjanjian ART ni. Gadai Kedaulatan Negara. Yang tak nak berfikir ni dia akan sokong Anwar Ibrahim. Sampai orang kata, bacalah. Orang dah baca habis dah. Bukan kita dia cakap tu. Thailand cakap. Seluruh ASEAN dah cakap dah. Oh, ini tak baca ni apa semua. Dengki kepala otak dia. Gadai Kedaulatan Negara ni. Takkan tak boleh fikir lagi? Anwar bertanding kat tamu lagi ke? Uyuk. Izzah. Sebab tu dia placing Izzah. Game diorang ni, KJ, Izzah. Itu game diorang lah. KJ dan Izzah. Supaya dapat menipu lah orang muda. Oh, nampak brilliant. Oh, sekarang bagus. Bijak sana. Tak apa. Pilihan raya, kita cerita lain. Sekarang, selamatkan negara dulu. Korang mesti buat
Ni BT teaser ni saya hantar dalam Telegram Tiwala Bot. Potong-potong sebarkan. Perang je. Buat BTT pun tak apa. Banyakkan lagi. Sepahkan lagi. Sampaikan mesej. Yang penting kita berjuang. Ikutlah apa pun kepakaran kau kepada korang je tahu. Saya tak tahu. Bukan nak lapor dekat saya dah buat ni. Tak apa. Kau buatlah. Korang je tahu. Kan? Kau jawab dengan Allah tu. Amar makruf nahi mungkar. Hak atau batil. Tahu salah, kita lawan. Tegakkan kebenaran sayang. Ingat. Dunia ni jangan main-main. Sementara je. Kita nak balik tau. Tapi BT teaser banyak saya tengok viral. Terima kasih banyak yang potong BT teaser tolong viralkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak lah guys. Itu je lah yang saya boleh minta tolong. Buat macam mana kan? Yang takut dengan saya. Bukan ahli parlimen, bukan daripada pemimpin. Takut. Sebab apa? Allah bagi kelebihan, so macam cakap lah. Allah bagi kelebihan cakap lah. Sebab aku berjuang kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mu lah aku di sini. Kita berjuang sebab Allah lah. Bukan Allah minta kita berjuang, tak. Kita nak masuk. Kita nak berjuang. Sebab tu macam Tun Mahathir kan saya bagi tahu kan. Tun Mahathir ni dia dah beyond guys. Dia 100 tahun. Dia dah ada semua zaman. Dan kita dah tengok rekod dia selamatkan negara ni. Majukan negara ni. Tu takkanlah kita tak nak ikut dia. Takkanlah kita tak nak sokong. Ya, saya pernah dulu tersilap. Tersilap anggap pada dia. Sebab tak nampak. Sebab orang tua ni mustihat boleh tahan. Tapi bila kita nampak, dia nak selamatkan negara rupanya. Samalah budak-budak UMNO yang mangkuk bodoh-bodoh ni semua. Tun Kenneth UMNO. Dia tak nampak Tun nak selamatkan negara. Kenapa pula Tun nak selamatkan negara? Tun keluar UMNO. Tun hentam UMNO. Sebab dulu UMNO Kenneth. Waktu Pak Lah dulu, jangan lupa. Waktu Pak Lah dulu, sebab Pak Lah tak nak letak jawatan. Dia keluar UMNO. Dia lawan UMNO. Lepas tu Pak Lah letak jawatan. Najib ambil alih. Jasa siapa? Mahathir Mohamad lah. Najib pun sama juga. Tun Mahathir suruh letak jawatan. Step down. Sebab kau dah gadaikan negara ni dah. Kau dah berhutang dah ni lah. Kita tanggung. Tak nak, degil. Dia tubuh parti bersatu. Sebab apa? Nak selamatkan negara. Bukan sebab UMNO. Tapi demi agama, bangsa dan negara. Itu sebab dia. Bukan pasal UMNO. No. Perjuangan ni. Berjuang untuk apa? Sebab tu hari ni saya bagi tahu. Mana-mana parti politik berjuang untuk apa? Kalau PAS dia kata untuk Islam. Untuk Islam lah. Hari ni dia bawa agenda Melayu. Bagus. UMNO. Mana perjuangan? Tak ada dah. Sebab tu hari ni PAS yang lead. PAS yang lead sekarang ni. Perjuangan agama, bangsa dan negara. Kemana UMNO tu pergi? Sebab semua dah rakus tamak. So kita ikut Tun Mahathir. Ikut Tun Mahathir. Mujadid. Dia mujadid. Takkan kau nak cakap Anwar Ibrahim mujadid? Biar betul kau. Mujadid. UMNO pengkhianat kan So, kena all out UMNO pengkhianat. Kenapa Azam Belen buat pinggang sebelah? Dia ada sebelah je buat pinggang. Sebelah je buat pinggang. Malikuzaman. Tun Mahathir Malikuzaman. Oi, 2 juta dah. Mantap lah. Terbaik. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua untuk malam ni. Terima kasih banyak. Walaupun kena cedor tapi padu juga. Sampai dah 2 juta like. Guys. Teruskan perjuangan kita, kemarahan kita ni. UMNO pengkhianat kepada negara ni. Kita kena all out. Anak-anak Sabah, fikir semasak-masaknya. Korang nak bertindak sekarang ke ataupun kau nak ruyuk macam sebelum-sebelum ni? Revolusi anak-anak Sabah. Selamatkan negeri Sabah daripada keparat-keparat UMNO PSGRS ni. Selamatkan Sabah. Kepada rakyat Malaysia, teruskan bagi tekanan kepada Madanon ini, bagi Anwar Rahim ni. Jangan lupa, ceritakan negara yang tergadai ni. Ini bukan fitnah, ini fakta dan realiti. Kepada yang belum join Telegram Tiwala Bot, join Telegram Tiwala Bot yang ada 70,600 ni. InsyaAllah nanti kita ada masa kita isi lagi. Apa pun guys, terima kasih untuk malam ni. Terima kasih yang tap screen, terima kasih yang share. Perjuangan yang belum selesai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? InsyaAllah, ada masa kita isi lagi. Live lagi. Assalamualaikum. Saya akan download, saya akan hantar dalam Telegram Tiwala Bot dengan Sir Azri Channel. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Sain mati lawan bapuk tua.